So hari ni aku turun sungai dengan Acak nak tengok jaring. Jom. Ya. Surut. Jom. Air surut. Tahan tajuk. Kena. Oh tu kena. Tengok gagak jaring ni. Tu putih tu. Apa benda tu? Kena pusing ni. Ini syok ni. Ui, besar oi. Uish. Mati tu. Oh. Hati je. Tak. Besar. Kalau macam ni ada harapan ni. Mati. Sudah. Oh, itu dah. Bau ni. Allah, so. Allah Akbar. Oh, tu dia. Bapuk lampau. Guys. Ada Lampau. Masak lagi tu. Ini lubuk ni, banyak. Utah aja. Hasil pagi ni. Ni ada kot 10 kilo, 8 kilo ada ni. Sini. Ada 8 kilo ada. Baung ada, tenegak ada, patin ada. Lampam ada. 10 kilo ada ni sini. Jom. Lama tak main dengan tenggiling ni. Tumbang. Berat. Tengok hasil dia. Berapa ekor? Banyak? 4 ekor? Kau tengok tadi gitu tadi. Oh, belah sana kena. Kat pokok tu. Mana lompan? Ada. Oi, bergegar ni. Ha, dekat belah sana tu. Sebelah sana. Ha. Ada seekor. Kena. Kita tengok kejap lagi habis dah. Oh, ikan lampanya. Nampak. Tak ekor. Oh. Ada gajah juga sini ya. Orang bakar tayar ni. Dia lalu sini ya? Gajah. Dia lalu bawah tu. Dekat atas payung. Ha. Oh, gajah lalu situ. Dia ni merah situ. Oh. Siapa pula bawa motor orang ni? Habisnya ada makna. 12 kilo. Kilo ah? Oh. Tengok besar sangat. Wah. Ni kita buat makan. Kita jual. Ini rana. Ini kita masak. Jual. Jom kita jual. Rana ada satu tu. Ni kerai mana dia? Oh, ni. Ha ni. Ha, kerai. Rana 25. Rana 20. Nak buat kasar mah. Sekarang ni trend dia ni. Bunga ni. Pokok ni. Pokok keladi dah tenggelam dah. Oh, Lampang lah tu. nampak. Kerai dah habis. Ni RM20. Nampak RM20 ni baru Okay. kita satu dekat. Settle. Hari ni kita buat gulai tempoyak. Daun kesing.
Sana best. Jangan. Dia ni apa saja boleh makan. Senang. Pernah makan ikan benda raya? Mana ya? Tak. Dia makan. Oh.